tentang peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu, R.O. Winstead banyak berperanan melalui kajian dan penulisan tentang struktur serta keindahan bahasa Melayu. Manakala, Nik Safiah Karim ini pula berfikir jauh ke hadapan. Beliau memperkasakan bahasa Melayu melalui pendidikan, tata bahasa dan penulisan ilmiah. Kedua-dua berjuang dengan cara tersendiri dengan angkat martabat bahasa kita. Namun, persoalannya, apakah peranan tokoh-tokoh tersebut dalam memikirkan tentang bagaimana kita harus memartabatkan bahasa Melayu ini? Jadi, mari kita mendalami topik tersebut. Let's go! Tokoh dan usaha mereka untuk memartabatkan bahasa Melayu. Itu merupakan sebuah tajuk besar kita yang kita akan membentangkan, yang kita akan mendalami pada hari ini daripada dua orang tokoh yang terkenal, iaitu R.O. Winstead, iaitu tokoh asing, serta Nik Safiah Karim, iaitu tokoh tempatan yang kita ketahui sehingga hari ini. Baiklah, sebelum kita mendalami kepada tajuk besar kita, iaitu tokoh dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ini, kita perlu tahu apakah objektif kita pada hari ini. Pertama, kita akan memperkenalkan latar belakang dan sumbangan awal kepada dua tokoh terkenal ini, iaitu R.O. Winstead dan Nik Safiah Karim. Bukan itu saja, selepas itu kita akan mengkaji kepada falsafah pemikiran yang memandu usaha mereka dalam bidang sastera dan bidang pendidikan. Selepas kita mengkaji kepada falsafah pemikiran dua tokoh yang terkenal ini, kita akan membuat pembandingan kritis dan menilai impak jangka pendek dan jangka panjang. Kerana apa? Kerana kita ketahui bahawa pemikiran dan falsafah mereka merupakan sesuatu yang berbeza, dan kita perlulah membuat perbandingan agar kita tahu bahawa usaha mereka dapat mencetus kepada tajuk besar utama kita pada hari ini, iaitu usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, kita akan mendalami dengan tokoh pertama kita, iaitu tokoh asing. R.O. Winstead, beliau merupakan seorang orientalis administrator British yang menyumbang kepada pengumpulan, penerbitan dan kajian karya Melayu serta memberi pengaruh terhadap sistem pendidikan awal di tanah Melayu. Berbeza kepada tokoh tempatan, R.O. Winstead ini memulakan usaha beliau untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan menjadi seorang pentadbir di tanah Melayu pada ketika itu. Baiklah, apakah latar belakang kepada tokoh asing ini? Nama yang disandang ialah Richard Olaf Winstead yang dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, England. Bermakna dia daripada tempat asing, iaitu England. Pendidikan awal beliau bermula di Magdalen College School and New College, Oxford, iaitu di London, di tanah air beliau. Beliau juga memperolehi Master of Arts dan menerima Doctor of Letters pada tahun 1920. Baiklah, itu merupakan latar belakang beliau di tanah air beliau. Namun, apakah yang mencetus kepada usaha beliau untuk memartabatkan bahasa Melayu ini? Sebagai permulaan, di tanah air, pada tahun 1902, beliau sebenarnya telah datang ke tanah Melayu untuk menjadi nazir di Perak. Pada ketika itu juga, beliau menjadi pengawal pelatih di Perak serta beliau telah dilantik kepada Presiden pertama di Raffles College, Singapura. Bukan itu saja, sebagai apa yang telah saya katakan, beliau menjadi pentadbir kepada tanah Melayu pada ketika itu. Secara mendalaminya, pada tahun 1923, beliau telah bertugas sebagai setiausaha Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Dan seterusnya, pada tahun 1924 sehingga 1931, beliau telah bertugas sebagai anggota Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa beliau bukanlah memulakan usaha beliau untuk menjadi sebagai warga pendidik berbanding daripada tokoh-tokoh tempatan yang lain. Namun, usaha ataupun minat beliau untuk mendalami dan
memartabatkan bahasa Melayu ini bermula apabila beliau bertugas sebagai pentadbir di tanah Melayu tersebut pada ketika itu. Namun, selepas beliau bersara sebagai pegawai Inggeris pada tahun 1935, beliau menjadi berkhidmat sebagai pensyarah di London University. Ini bermaksud selepas beliau sahaja tamat bertugas sebagai pentadbir di tanah Melayu, beliau memulakan bidang pendidikan beliau sebagai pensyarah di tanah air beliau sendiri. Beliau juga dilantik sebagai Reader and Honorary Fellow dalam bidang Melayu di School of Oriental and African Studies. Oleh itu, beliau sebenarnya telah mengambil peluang untuk bahasa Melayu ketika berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah, apakah latar belakang seterusnya yang kita perlu tahu tentang R.O. Winstead ini? Abdul Rashid Daing Melebek pada tahun 2010 menyatakan R.O. Winstead ini, iaitu tokoh asing kita yang kita akan mempelajari mendalami pada hari ini, telah memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan orang Melayu kerana minatnya untuk mendidik orang Melayu. Atas carangannya, Sultan Idris Training College SITC ditubuhkan pada tahun 1922. Jadi mengapa tujuannya R.O. Winstead ni mencadangkan bagi institusi pendidikan untuk ditubuhkan di tanah air kita? Ianya bertujuan untuk melahirkan guru Melayu yang berpendidikan tinggi. Bukan itu saja, sebenarnya pada waktu yang sama, beliau telah menulis dan mencipta lebih daripada sebuah karya-karya yang bagus, iaitu sebuah kamus. Baiklah, apakah itu kamus yang telah ditulis oleh beliau? Pada tahun 1952, beliau telah menerbitkan A Practical Modern Malay English Dictionary. Ini merupakan sebuah kamus yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Seterusnya, pada tahun 1958, beliau juga telah menerbitkan A Unabridged English Dictionary. Sama juga, pada tahun 1952, beliau telah menerbitkan sebuah kamus yang berteraskan kepada penterjemahan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Namun, apakah kata-kata orang lain terhadap buku ini? Menurut Harun Aminur Rashid pada tahun 1966, A Unabridged English Dictionary ini disifatkan sebagai kamus yang komprehensif dan telus dalam penyampaian yang menyeluruh dan jelas bagi penulisan dan percakapan Melayu. Walaupun beliau ini dilahirkan di Oxford di London, beliau telah mencipta sebuah karya yang bernas untuk disediakan kepada pengguna bahasa Melayu. Hal ini kerana apa? Sebab betapa mampannya buku yang ditulis oleh beliau sehingga mendapat kepujian daripada orang-orang Melayu sendiri. Betapa komprehensifnya dan telus, yang menyeluruh dan jelas bagi penulisan dalam percakapan Melayu dalam konteks kamus beliau. Baiklah, itu jelas bahawa beliau memang berminat dalam bahasa Melayu ini. Namun, apakah pemikiran dan falsafah R.O. Winstead? Jadi kita tahu bahawa beliau merupakan seorang tokoh yang memang memartabatkan bahasa Melayu. Namun, kita kena tahu bahawa beliau merupakan seorang pentadbir British. Senang cakap, beliau mempunyai tujuan dan matlamat tersendiri sebagai pentadbir British. Dan senang dicakap, beliau mempunyai ataupun udang di sebalik batu. Okey, baiklah, apakah itu? Jadi saya sudah memetik sebuah petikan yang bernas daripada Ismail A.H. pada tahun 1995, iaitu sebuah jurnal yang bertajuk Winstead dan Pendidikan Orang Melayu. Jadi, apakah yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Sebenarnya, R.O. Winstead ni, dia mempunyai pandangan dua sisi terhadap sumbangan dalam pendidikan dan bahasa Melayu di satu pihak beliau.
Sebenarnya apabila kita bercerita tentang R.O. Winstead, mereka memandang beliau sebagai berjasa terhadap usaha dalam memartabatkan bahasa Melayu ini. Namun sebenarnya ada beberapa pihak lain yang menyatakan tindakannya juga dilihatkan sebagai cara untuk mengekalkan kuasa kolonial Inggeris terhadap orang Melayu. Sebelum kita mendalami apakah yang menyebabkan terhadap pandangan negatif oleh mereka, kita perlu ketahui apakah sumbangan positif pertama kepada R.O. Winstead ini. Yang pertama, beliau telah dianggap sebagai tokoh besar dalam bidang bahasa serta kesusasteraan Melayu. Bukan itu saja, beliau telah digelar kepada arkitek pendidikan Melayu kerana beliau telah berjaya untuk merancang sistem persekolahan formal untuk kanak-kanak Melayu. Oleh itu, hasil usahanya ramai orang Melayu telah mendapat peluang bersekolah dan belajar asas pendidikan moden. Daripada ini, kita tahu, beliau sudah memberikan memberikan oleh itu, kita tahu bahawa R.O. Winstead ini, beliau telah menjadikan pendidikan kepada orang Melayu itu sebagaimana salah satu perkara yang positif untuk dilaksanakan, kerana beliau sendiri tahu bahawa pendidikan merupakan alat utama untuk memajukan sebuah bangsa itu sendiri. Namun, di sebalik sumbangan positif beliau sebenarnya memikirkan kepada matlamat beliau sendiri. Menurut pendapat Ismail pada tahun 1995, R.O. Winstead ini sebenarnya tidak mahu orang Melayu menjadi terlalu berpendidikan, iaitu over-educated. Seterusnya, dasar pendidikannya dirancang agar orang Melayu hanya cukup berilmu untuk kekal sebagai petani dan nelayan, bukan untuk naik ke tahap sosial lebih tinggi. Hal ini kerana beliau sebenarnya memikirkan bahawa pendidikan itu digunakan sebagai alat kawalan sosial. Hal ini kerana supaya orang Melayu ini tidak keluar daripada kedudukan ekonomi dan sosial yang rendah. Bukan itu saja, pemikiran R.O. Winstead ini sebenarnya telah menunjukkan bahawa Winstead ini ibarat dua sisi pada sekeping shilling, iaitu positif dan negatif. Satu sisi beliau menunjukkan bahawa sumbangan positifnya dalam pendidikan Melayu. Namun, sisi satu lagi menunjukkan motif yang terselindung yang mengekalkan status quo penjajahan. Jadi kita tahu bahawa beliau merupakan pentadbir British. Apabila kita bercerita tentang pentadbir British, tidak lari daripada matlamat utama mereka, iaitu dasar kolonial, iaitu penjajahan. Sebenarnya, R.O. Winstead ini dia mahu mengawal pendidikan orang Melayu supaya tercapai kepada matlamatnya dan pendekatannya untuk memastikan orang Melayu tidak terlebih daripada bangsanya sendiri. Beliau mahu meningkatkan pendidikan orang Melayu. Tapi pada waktu yang sama, beliau tidak mahu orang Melayu ini lebih maju dari pendidikan. Hal ini kenapa beliau percaya sebenarnya orang Melayu ni mereka tidak berpendidikan. Mereka dianggap sebagai, dalam bahasa Inggerisnya senang dicerita, peasant, brute ataupun savage. Beliau memang percayalah bahawa orang Melayu ini tiada pendidikan, tiada adab, tiada aspeknya sebagaimana orang Inggeris. Orang Inggeris kan dia lebih bertamadun, namun orang Melayu ini dia lebih bersifatkan di kampung. Tiada pendidikan, senang cerita jahil. Oleh itu, sebenarnya kita dapat rumuskan bahawa walaupun R.O. Winstead ini diberi penamaan, diberi gelaran sebagai tokoh yang berusaha dalam memartabatkan bahasa Melayu, R.O. Winstead sebenarnya dia mempunyai pemikiran dan falsafah yang tersendiri bagi membentuk landscape pendidikan orang Melayu pada ketika itu. Namun, dorongan beliau dalam penyelidikan
pendidikan dan penerbitan karya ini telah memberi asas kukuh kepada perkembangan bahasa Melayu moden serta memperluaskan penggunaannya di peringkat akademik dan pentadbiran. Baiklah, kita beredar kepada tokoh tempatan yang kita tahu sehingga pada masa kini, iaitu Nik Safiah Karim. Siapakah beliau? Mengapa kita sering mendengar nama Nik Safiah Karim ini? Nik Safiah Karim merupakan seorang ahli linguistik Malaysia, perancang bahasa, pendidik universiti, pengarang rujukan terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Sebagai latar belakang, nama yang disandangnya ialah Nik Safiah Karim yang dilahirkan pada 17 Disember pada tahun 1939 serta beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baharu Kelantan. Beliau juga memperolehi ijazah sarjana muda sastera di Universiti Malaya dan ijazah kedoktoran di Universiti Ohio. Beliau juga memulakan kerjaya beliau pada tahun 1963 menjadi seorang pendidik tutor di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Pada kerjaya seterusnya, kita tidak dapat menafikan bahawa berlaku banyak pertukaran Nik Safiah Karim dan jawatannya dan usaha beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu kerana beliau memang minat terhadap bahasa Melayu. Memang sehinggakan beliau mendapat jawatan, beliau dilantik, bukan beliau mahu. Beliau dilantik sendiri untuk menjadi salah satu jawatan yang tertinggi di setiap institusi yang kita kenal pada hari ini seperti Dewan Bahasa dan Pustaka serta Timbalan Dekan di dalam Universiti Malaya. Ini membuktikan bahawa Nik Safiah Karim bukanlah calang-calang orangnya. Namun Nik Safiah Karim sendiri telah menjadi seorang tokoh yang mempengaruh sendiri dalam tanah air kita sehingga beliau melakarkan nama beliau di dalam tokoh tempatan yang terkenal dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu ini. Namun, setelah beliau mendapat betapa banyaknya gelaran, jawatan ataupun sebagainya, beliau juga telah kembali berkhidmat di Universiti Malaya pada tahun 1960 sehingga bersara pada tahun seterusnya. Sebenarnya kalau kita rumuskan, beliau lebih berminat untuk menerapkan diri beliau sebagai warga pendidik dalam bidang pendidikan, dalam bidang bahasa, sastera dan selainnya. Walau bagaimanapun, beliau juga mengambil peluang pada waktu yang sama untuk aktif dalam NGO, non-government organisation, untuk memperjuangkan nasib kaum wanita di negara Malaysia. Baiklah. Sebagai latar belakang juga, beliau telah berjaya untuk menghasilkan tulisan yang diterbitkan dalam banyak bentuk naskah buku, majalah, jurnal dan akhbar tempatan. Contoh karya beliau yang kita tahu. Sebenarnya bukan 3 sahaja, tapi ada banyak. Tapi ini adalah salah satu karya yang bernas yang telah diterbitkan, yang telah ditulis oleh Nik Safiah Karim sendiri. Seperti contohnya, beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu dan pergerakan wanita dalam memperjuangkan hak. Namun, apakah pemikiran dan falsafah Nik Safiah Karim ini tersendiri? Berbeza dengan R.O. Winstead yang bertujuan untuk menerapkan, untuk menerapkan dasar kolonial beliau sendiri. Sebenarnya, Nik Safiah Karim ini sendiri memikirkan bahawa ataupun beliau telah menunjukkan kegigihan dalam mengusahakan keupayaannya bagi memartabatkan bahasa Melayu supaya tidak ditelan zaman dan peranannya dalam membangunkan insaniah serta citra wanita negara itu sendiri. Beliau sebenarnya telah mempercayai bahawa bahasa Melayu ini merupakan alat ilmu dan komunikasi yang perlu dikuasai oleh semua rakyat termasuk wanita.
serta beliau telah membimbing pelajar-pelajar pasca siswazah ini dalam kajian bahasa Melayu dan menyumbang kepada perkembangan pendidikan tinggi Malaysia. Bukan itu saja, dengan penggunaan bahasa yang baik, beliau mempercayai bahawa wanita dapat menyuarakan pendapat, menulis, memikir secara kritikal sekaligus memperkukuhkan kedudukan mereka dalam masyarakat. Jadi, mengapa beliau beliau ingin meningkatkan martabat wanita ini dalam bidang bahasa dan pendidikan. Hal ini kerana pada waktu ketika itu, masyarakat di tanah air pada ketika itu mempercayai wanita ini bukanlah seseorang yang mampu untuk menggalas sebuah kerjaya yang bagus. Namun mereka mempercayai wanita ini tugasnya untuk memasak, menjaga rumah tangga dan sebaliknya. Pada waktu ketika itu juga, Nik Safia Karim ini sebenarnya telah membesar daripada didikan yang baik daripada ibu bapanya, iaitu ibu bapanya sebenarnya tok guru. Selepas itu ayahnya berpendapat bahawa semua perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang mampan walaupun berada pada stigma orang Melayu pada ketika itu. Jadi, apakah yang kita boleh rumuskan daripada Nik Safia Karim ini sendiri? Beliau merupakan seorang tokoh yang gigih dalam memartabatkan bahasa ibunda serta berperanan untuk mengangkat jiwa bangsa dan keterampilan orang Melayu itu sendiri dengan bidang pendidikan. Sekaligus menandakan beliau sebagai seorang yang cinta akan bangsa dan negara. Berbeza kepada R.O. Winstead, beliau sebenarnya mempunyai cinta yang mendalam terhadap bangsa dan bahasa beliau sendiri. Sebab itulah beliau berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, apakah yang kita dapat membandingkan daripada sumbangan antara dua tokoh ini tersendiri? Pertama, kita dapat menunjukkan kepada perbandingan dalam bidang pendidikan dan bidang sastera, iaitu perbezaan dahulu. Pertama, Nik Safia Karim ini sebenarnya dia bertujuan untuk membentuk bangsa Melayu yang intelek dari bahasa ibunda serta menjadi pendidik dan memegang jawatan yang penting dalam institusi pendidikan yang tinggi. Bukan itu saja, beliau telah membuka peluang kepada wanita bagi bersuara dan berpeluang sebagai asas pemerkasaan wanita Melayu dalam bidang pendidikan. Berbanding dengan R.O. Winstead, beliau sebenarnya telah bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan orang Melayu secara sederhana, tidak keterlebihan ataupun tidak berkurangan. Selain itu, beliau telah menubuhkan Sultan Idris Training College SITC dengan cadangan beliau sendiri. Matlamatnya untuk mewujudkan tenaga pelajar orang Melayu yang sedia menawarkan pendidikan yang berteraskan kepada pendekatan kolonial beliau sendiri. Seperti yang saya katakan, beliau mempunyai keinginan untuk mengawal kepada pendidikan orang Melayu ini sendiri. Seterusnya, kita beredar kepada bidang sastera. Nik Safia Karim ini sebenarnya telah menerbitkan lebih daripada 2 buku. Contohnya Tata Bahasa Dewan yang kita menggunakan sebagai rujukan untuk mempelajari bahasa Melayu pada masa kini serta sebuah tajuk lagi, Orang Melayu dengan Bahasa Mereka pada tahun 1996. Selain itu, R.O. Winstead telah menerbitkan karya ilmiah beliau, A Practical Modern Malay English Dictionary pada tahun 1952 dan seterusnya An Unabridged English Dictionary pada tahun 1958. Jadi itulah perbezaan antara sumbangan kepada bidang pendidikan dan sastera mereka. Namun apakah persamaan sumbangan mereka dalam bidang pendidikan dan bidang sastera ini? Mari kita lihat. Apakah persamaan kepada sumbangan beliau? Pertama, dalam bidang pendidikan, kedua-dua tokoh ini
penting dalam memperkembangkan sistem pendidikan Melayu serta menekankan pendidikan sebagai asas kemajuan bangsa. Seterusnya, dalam bidang sastra juga, mereka sama-sama memberi sumbangan kepada pemeliharaan dan pengembangan bahasa serta sastra Melayu. Selain itu juga, kedua-dua kepada tokoh ini telah mendokumentasikan khazanah bahasa dan budaya Melayu. Oleh itu, kita juga mahu mendalami kepada apakah impak-impak terhadap usaha dalam memartabatkan bahasa Melayu ini di antara jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, kita tengok kepada tokoh asing kita, iaitu R.O. Winstead. Menurut pendapat Ismail, pada tahun 1995, dasar pendidikan yang terhad, sekolah vernakular Melayu hanya menyediakan pendidikan asas setakat darjah 5 pada waktu itu di bawah pendekatan R.O. Winstead. Winstead ini menganggap pendidikan lebih tinggi untuk orang Melayu sebagai satu pembaziran dan tidak perlu. Hal ini kerana mereka bermatlamat, iaitu penjajah Inggeris ini bermatlamat untuk tidak mahu orang Melayu berpendidikan tinggi kerana bimbang mereka akan meninggalkan pekerjaan tradisional dan berhijrah ke bandar. Dasar ini juga bertujuan untuk mengekalkan status quo, iaitu memastikan orang Melayu terus menjadi tillers of the soil, iaitu petani dan pekerja kasar. Lebih senang cerita, buruh yang berpendidikan rendah lah. Selain itu, kita beredar kepada apakah kesan setelah dasar ini dilaksanakan oleh R.O. Winstead sebagai pesuruhjaya tinggi British pada ketika itu. Data ini menunjukkan dasar itu telah berjaya. Okay. Hanya kira-kira 10.5% sahaja orang Melayu pada ketika itu bekerja sebagai kerani pada tahun 1920. Manakala selebihnya lebih 200,000 orang masih bekerja dalam bidang pertanian. Matlamat R.O. Winstead ini telah membuktikan bahawa dasar pendidikan kolonial telah berjaya untuk mengekang mobiliti sosial orang Melayu. Namun, apakah impak jangka panjang terhadap R.O. Winstead ini dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu? Pertama, beliau telah berjaya untuk memampankan sebuah asas sistem pendidikan Melayu moden, iaitu struktur ataupun landscape sekolah Melayu ini yang diasaskan olehnya telah berjaya untuk menjadi model kepada sistem pendidikan kebangsaan selepas merdeka. Kita tahu bahawa R.O. Winstead, beliau telah menubuhkan sebuah sekolah yang dihaskan untuk mendidik orang Melayu ini menjadi model insan untuk mendidik orang Melayu pada masa akan datang. Ini juga telah membuahkan hasil agar orang Melayu kekal berpendidikan sehingga pada waktu kini. Setelah itu, apabila R.O. Winstead, kita tahu bahawa R.O. Winstead ini, beliau telah kembali kepada tanah air beliau selepas beliau telah menamatkan kerjaya beliau di tanah air. Beliau kembali di London, Oxford. Setelah beliau berjaya untuk kembali kepada tanah air beliau, iaitu di Oxford, London, berlaku perkembangan kajian Melayu di Barat, iaitu tulisan Winstead ini, sebuah karya-karya yang telah diterbitkan oleh Winstead. Ianya menjadi sebuah rujukan awal bagi sarjana Eropah tentang bahasa dan budaya Melayu. Ini juga telah memberikan pendedahan apakah itu bahasa Melayu, apakah itu bangsa Melayu kepada orang-orang asing ataupun kepada orang-orang Eropah di tanah air R.O. Winstead. Oleh itu, apakah juga kepada impak jangka pendek yang diturut oleh usaha Nik Safiah Karim? Pertama, berlaku peningkatan kesedaran tentang peranan wanita dalam pendidikan. Hal ini kerana beliau menimbulkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan tinggi bagi wanita. Seterusnya juga, beliau juga telah memastikan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini menjadi lebih sistematik. Iaitu apabila Nik Safiah Karim ini, beliau telah menerbitkan pelbagai karya-karya ilmiah yang sedia digunakan oleh penggunaan untuk kajian bahasa Melayu.
Oleh itu, buku rujukan dan hasil kajian beliau digunakan di institusi pendidikan di seluruh Malaysia. Ini juga meningkatkan pendedahan kepada masyarakat-masyarakat di negara ini tentang apakah itu bahasa Melayu. Oleh daripada usaha Nik Safia Karim tersebut, berlaku impak jangka panjang yang kita boleh tengok sehingga pada masa kini. Antaranya, bahasa Melayu kekal sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Hasil perjuangan beliau membantu memastikan bahasa Melayu terus digunakan dalam bidang akademik, pentadbiran dan media. Seterusnya juga, bahasa Melayu kekal sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Hasil perjuangan beliau membantu memastikan bahasa Melayu terus digunakan dalam bidang akademik, pentadbiran dan media. Jadi apabila Nik Safia Karim ini, beliau menerbitkan pelbagai karya ilmiah yang berteraskan bahasa Melayu. Pada waktu yang sama juga, Nik Safia Karim ini telah meningkatkan kesedaran untuk menekankan dalam kalangan masyarakat di negara kita ini untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bukan itu saja, daripada kesedaran ini juga, pelbagai masyarakat, setiap lapisan masyarakat juga telah membuahkan hasil untuk juga mengikut jalan Nik Safia Karim ini untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dengan apa? Dengan memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam aspek pendidikan, pentadbiran serta media. Oleh itu, apakah kesimpulan yang kita dapat rumuskan daripada pembentangan kita pada hari ini? Dalam mendalami sebuah tajuk besar kita iaitu tokoh untuk usaha memartabatkan bahasa Melayu ini, kita tahu bahawa R.O. Winstead dan Nik Safia Karim bersama-sama berperanan penting dalam memajukan pendidikan dan bahasa Melayu. R.O. Winstead ini telah meletakkan asas awal pendidikan Melayu dan kajian sastera, manakala Nik Safia memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu serta memperjuangkan pendidikan wanita. Sumbangan mereka membentuk sebuah asas kemajuan bangsa serta jati diri Malaysia. Daripada mereka berdua ini, setiap daripada usaha mereka memang jelas terdapat matlamat ataupun perfahaman yang berlainan, namun mereka juga telah membuahkan matlamat yang sama, iaitu meningkatkan kedudukan institusi bahasa Melayu ini sehingga pada waktu kini. Oleh itu, itulah yang kita dapat rumuskan daripada segala pendalaman yang kita telah melalui pada hari ini. Oleh itu, saya Farhan binti Muhammad Zaidi, saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar saya pada hari ini. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.